panggil untuk masuk ke immigration, diorang terus suruh buka stokin, buka kasut. Saya cakap, saya buka kasut, saya tak nak buka stokin. Dia cakap no, open, take off your socks, semua. Saya cakap no, haram. Lepas tu dia suruh saya, dia paksa saya buka tudung. Saya cakap no, it's haram. I am Muslim, it's haram for me to take off my hijab. Dia cakap no. Lepas tu saya pegang juga tudung saya, sambil saya tarik, yang belakang ni dia tarik dah. Saya cakap no, no, no. Sampai kawan-kawan saya yang non-Muslim, yang satu kapal dengan saya, diorang nangis. Diorang jerit dekat saya, Nur, be strong. Dia cakap, be strong. Lepas tu saya macam, saya cakap no, it's haram, it's haram. Sampai diorang tarik betul-betul tudung saya. Lepas itulah betul-betul saya rasa macam, ya Allah, kau berikanlah balasan yang paling setimpal dengan kezaliman yang diorang buat dekat seluruh umat Islam kat dunia ni. Jadi bila diorang tarik saya punya tudung tu, lepas tu saya dibawa pergi ke satu ruangan yang mana di situ ada perempuan dan saya diperiksa untuk semua, disuruh buka semua. Sampai saya dah macam, ya Allah, saya cuma sebut ya Rab, tu je. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Sampai habis pemeriksaan, pergi ke immigration. Dengan bangganya diorang cakap, welcome to Israel. Have you been to Israel? Saya dengan bangganya juga saya cakap, maybe you should see the front page of my passport. You are not recognized in my country. Saya cakap macam tu depan diorang. Lepas tu diorang macam, hah? Lepas tu dia cakap, I saw you on TikTok, I saw you on Instagram, famous. Lepas tu saya dengan sinis saya senyum. Lepas tu dia cakap, no smiling. Saya tengok je. Walaupun dalam rasa hati ni rasa macam, ya Allah, inilah orang-orang yang, makhluk yang paling zalim yang ada dekat depan muka bumi ni, yang aku tengah hadap sekarang ni. Tapi aku kena tenang supaya benda tu tak mengganggu emosi aku masa tu, sebab saya tak nak lagi jadi masalah yang lain, memudaratkan diri. Tak apa, diorang tarik saya dengan macam tak tahu kenapa nak kena tarik pergi sana, tarik pergi sini, and then sampailah di satu yang sebelum saya naik bas ke penjara tu, sekali lagi tudung saya ditarik, hijab saya ditarik lagi. Dan time tu memang saya betul-betul selamatkan, sebab itu je yang ada, tinggal anak tudung dah tak ada, saya selamatkan yang tu. And then baju saya yang di bahagian dalam digunting sebab dia tak nak ada baju lain, satu baju je digunting. Dan kasut semua dibuka, tinggal kasut tu tak ada tali, kasut dah tak ada stokin. Sampailah pergi ke penjara, disuruh tukar baju penjara pun. Di sana pun kami diperiksa semua. Dan di situlah yang memang betul-betul dia memang tak bagi dah pakai hijab. Jadi masa tu, bila you tengok macam tu, bila you lawan diorang, you nampak tak diorang ada macam takut? Diorang takut sebenarnya. Diorang sangat takut. Saya boleh nampak sebab saya bertentang mata. Waktu dekat masa intercept pun dekat kapal, saya cakap saya nak pergi toilet. Saya nak ambil wuduk, saya nak solat subuh. Saya tengok, saya pandang mata dia. Dia cakap, kenapa nak kena solat kat bawah? Saya cakap, sebab itu bilik saya solat. Saya cakap, dia ikut teman saya apa semua. Saya cakap, saya nak solat, jangan kacau, tu je. Jadi ada satu time juga dalam kapal masa kena intercept tu, kita ruang dah sempit, tak ada tempat nak duduk. Sebab yang lain, kawan-kawan lain tengah tidur apa semua kan pagi-pagi. So saya terpaksa duduk berhadapan dengan salah seorang lanatullah tu, bertentang mata sampai macam dalam hati saya, ya Allah, tolonglah hapuskan ya Allah diorang ni daripada muka bumi. Sampai dia cakap kat saya, what are you looking? Lepas tu saya cakap balik, what? Saya cakap macam tu. Sebab tu dia bagi saya yang paling last keluar daripada kapal. Dan dia siksa you paling banyak? Yang paling banyak, yang paling lama dia jemur saya kat tengah panas tu. Sampai saya tak tahu, ni basah. Saya minta dekat Allah, ya Allah, jadikanlah panas ini sejuk ya Allah untuk aku. Aku rasa supaya aku tak apa orang kata pengsan ke, tak cedera ke. Terus diberi kekuatan lah. Bagi kekuatan, alhamdulillah. Okay. Last kali, maybe Zizi boleh cerita sikit pengalaman proses di mana kerajaan Malaysia, kerajaan Turki membantu dan sebagainya. Apa you punya respon bila dapat akses yang, maksudnya laluan yang nampak mudah sikit untuk diselamatkan daripada penculikan? Okay, sebelum saya nak cerita tu, saya nak cerita juga di penjara. Sebab kita orang tak ada tudung kan, dia dah ambil tudung semua. Kita punya inisiatif ramai-ramai.
pakai t-shirt putih dalam, dia bagi sweater, sweatpants dengan t-shirt putih. T-shirt putih tu kita sarung, ikat macam tu supaya jadi tudung tau. So selama 3 hari, sebab saya dengan Ardal adalah orang yang pertama juga sampai di penjara. So kita 3 hari 2 malam tu dengan kain putih tu, t-shirt putih tu. T-shirt putih tu jadikan tudung. And then kita solat, kita tak ada stokin. So kita orang pakai selimut je untuk tutup kaki. Lepas tu kita solat macam tu. Dengan niat semoga Allah terima je, tu je. Dan cerita tentang sokongan daripada kerajaan Turki dan terutama sekali kerajaan Malaysia masa kita orang dapat tahu. Saya dengan Ardal berborak lama dekat sel masa tu. Kita orang macam bila kita dapat keluar ni mesti dia orang tengah uruskan. Kita sentiasa positif. Mesti dia orang tengah uruskan kita punya pengurusan untuk deport. Tak tahu tapi kat mana. Kita belum ingat dekat Jordan kan. Sekali bila dapat tahu kita pergi ke Istanbul, ke Turki. Lepas tu bila dapat pula layanan daripada kerajaan Turki yang sangat Masya Allah juga, dan juga consider kita dekat sini menyediakan kemudahan yang sangat apa orang kata tak mampu nak ucapkan dengan kata-kata dah. Lepas tu dah lah kita orang macam, saya memang tak dapat langsung barang-barang saya. Saya punya backpack, sling bag, apa barang-barang yang saya bawa daripada Malaysia memang tak ada. Memang saya keluar daripada penjara tu hanya dengan pasport tu je. So memang tak ada apa-apa. So saya sangat berterima kasih dengan kerajaan Malaysia, konsulat Malaysia yang ada dekat Istanbul, dengan juga Turki sekali, dengan Turki, Masya Allah. Jazakumullahu khairan kasiran. Pastinya cerita daripada ketiga-tiga aktivis ini nyata memberikan kesan dan menunjukkan realiti kekejaman yang telah dilakukan. Itu baru kepada aktivis. Belum lagi yang kita boleh bayangkan kejadian-kejadian kekejaman yang terus berlaku setiap jam, setiap hari di bumi Palestin. Sekian dulu laporan saya, Hilal Azmi, bersama dengan juru kamera Riza Rahim untuk Astro Awani.